Yang saya heran ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil menari, seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Apa pasal nak pula nak dengki? Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab ada rakyat yang suka kau menari. Ada rakyat yang tak suka kau menari. Dalam dekorum sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang tertinggi, dalam majlis formal, rasmi, engkau bangun menari. Itu beberapa pemimpin tertinggi yang ada sebelah engkau. Kau nak menari. Pasal apa pula kami nak jealous? Kami tak dengki pun sebab kami tak mahu pun duduk menari macam kau tu. Bukan dengki. Kau nak menari macam kau punya pasal lah. Saya nak tanya, adakah ahli-ahli parlimen sini dengki kerana dia boleh menari, kita tak boleh menari? Saya nak tahu, saya nak beritahu pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami tak dengki pun kau boleh menari dengan Trump dekat airport. Kami tak dengki pun kau boleh menari atas stage dalam program rasmi kerajaan. Yang kami persoalkan tentang agreement. Yang kami persoalkan tentang maruah kerajaan, maruah negara, sovereignty of the nation. Itu yang kami persoalkan. Kami di sini berjuang demi untuk negara, untuk kepentingan rakyat. Kami tak dengki pun kau jadi Perdana Menteri nak menari tiap-tiap hari pun kau punya pasal. Ya? Kalau kau dah rasa nak menari saja, tukarlah profession. You can be a good dancer. I think Malaysia needs a good dancer dalam Olympian dancing tournament or championship. Maybe we can ask him to represent Malaysia. Ini apa cerita? Kata kita dengki. Dan yang saya marah pada sebut ustaz. Ustaz ni bila benda-benda yang macam itu, dia tutup mulut. Dia tengok menari, dia tunduk. Itulah kerja ustaz. Bukan kerja dia. Aku dengki tu, kalau boleh aku pun nak menari. Tak adanya. Tak ada. Not even one of our member parliaments daripada pembangkang yang melakukan perkara yang seperti itu.